Emas, lagi kita pandang, lagi bertambah simpanan. Pelik, tapi itulah realitinya. Berbeza dengan duit. Duit, kalau kita selalu pandang, cepat betul duit tu habis kan? Sebab itu, kita perlu ada satu simpanan yang dinamakan simpanan untuk kita lupakan. Simpanan yang kita lupakan ni sangat penting supaya duit simpanan kita tidak bocor, bahkan semakin bertambah. Bagi tuan-puan yang ada masalah simpanan selalu bocor, simpanlah dalam bentuk grab emas seperti ini. Bila simpan emas ni, secara automatiknya, kita akan hilang rasa berduit. Berduit tu penting, tapi rasa berduit tu berbahaya tau. Sebab bila kita rasa berduit, kita tak berkira lagi. Kita berbelanja tak berlebihan, akhir sekali duit kita habis. Akhirnya membuatkan simpanan kita bocor. Inilah salah satu penyakit kewangan yang kita kena selamatkan. Bagi yang nak jadikan emas sebagai simpanan dan sebagai forgotten saving, cara yang berkesan ialah mulakanlah dulu walaupun 1 gram. Pesan pakar kewangan, simpanan yang berkesan perlu dipaksa. Dapat gaji, paksa diri menabung 1 gram setiap bulan dalam akaun emas cap. Kalau tak mampu, simpanlah RM100 saja dalam akaun emas cap. Asalkan menyimpan, daripada tak menyimpan langsung kan? Gunakanlah saja platform yang Publico sediakan, iaitu Gap ni, untuk anda kumpul grab emas sikit-sikit. Percayalah, jika anda konsisten, sikit-sikit pasti lama-lama jadi bukit. Simpanan sedikit-sedikit tetapi berterusan adalah lebih baik berbanding beli banyak kemudian terus berhenti beli emas. Jadi bagi tuan-puan yang belum lagi simpan emas dan nak mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh rujuk video di profil atau klik link di bio, saya akan bantu tuan-puan sebaiknya.